Salam sejahtera, hai semua. Anda bersama saya Nurul Kristina, wartawan Wisdom Channel SMK Gua Perahu Indah. Nampak tak suasana di sekolah kita pada hari ini? Penuh dengan semangat, gelak tawa dan juga peluh. Untuk pengetahuan anda, kini sudah berlangsungnya program Merentas Desa buat kali yang ke-17 dan juga Fun Run MPSM yang melibatkan penyertaan pelajar di semua rumah sukan. Jadi jangan ke mana-mana, tunggu liputan penuh kami pada hari ini. Bersama dengan saya, YDPP IBG SMK Gua Perahu Indah. Baiklah, pada pendapat tuan-puan, apakah nilai yang boleh dipupuk melalui aktiviti seperti ini? Pertama sekali, dapat menggalakkan pelajar untuk lebih sihat. Kedua, antara pelajar tu dia ada semangat lah untuk bersaing secara sihat lah, bersaing secara sihat dan memberi kecergasan pada mereka lah. Dan juga boleh memberi kerjasama antara satu sama lain, kerjasama memberi kebaikan pada diri sendiri untuk tolong-menolong. Okey, satu. Kesihatan dan mental. Mental kena kuat lah dari ni. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih. Alah, kita dah sampai ke penghujung liputan pada hari ini. Tapi sangat seronok kerana dapat melihat semua peserta pada hari ini. Diorang lari daripada pemula sampai habis tanpa give up. Tahniah kepada semua peserta yang berjaya menghabiskan larian. Korang memang power. Yang penting kita bukan nak cari siapa yang paling laju, tapi semangat dan pengalaman itu yang lagi bermakna. Jadi, saya pun kena undur diri dahululah. Jumpa lagi di liputan akan datang, okey? Kru TVPSS SMK Gua Perahu Indah, sign out.